para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun sama. Kita boleh terima ataupun tolak pendapat dia. Dan di dalam Islam, semua orang, tidak kira siapa pun dia, semua orang, kata-kata dia ni boleh diterima ataupun ditolak. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua orang kata-kata dia boleh diterima ataupun ditolak. Termasuklah generasi yang paling mulia selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun sama. Kita boleh terima ataupun tolak pendapat dia. Sebab apa? Sebab apa? Dia punya, kenapa kita boleh terima ataupun kita boleh tolak? Sebab hanya satu sahaja manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia ni tidak bercakap mengikut nafsu, tetapi bercakap menurut wahyu semata-mata, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang apabila dia terbenam, sahabatmu ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia tidak bercakap daripada hawa nafsu, tetapi dia, semua yang dia cakap tu hanyalah datang daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya.